Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, saya ni sebagai ganti Ustaz Mialah. Jadinya saya tak bercadang nak baca kitab dia. Yang dia ajak tak kuala dia yang teruskan. Ini saya rasa kali berapa tu saya main mengaji ni. Tapi sebelum lama tu zaman saya main itu kecil lagi lah. Tapi Alhamdulillah dapat jumpa lagi. Ini saya berasa nak baca hadis berkenaan kita semua, tuan-tuan dan puan, siapa je tak mau masuk syurga. Kita semua cita-cita kita tu nak masuk syurga. Tapi apa cara, apa amalan, apa yang kita buat untuk kita dapat masuk syurga? Kita buat apa? Apa usaha kita? Hadis Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Qala, Nabi kata, taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Faqala al-famu wal-farj. Nabi pernah ditanya tentang siapa yang paling banyak manusia ni dalam syurga. Soalan pertama tu. Kata Nabi, orang yang paling banyak masuk dalam syurga ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khulqi, akhlak baik. Tuan-tuan, kalau takwa kepada Allah ni kita faham. Takwa ni apa dia? Imtizalu awamirihi. Kita ikut perintah Allah. Maklumlah, kalau kita langgar tu kita berdosa, masuk neraka. Maklum. Tapi yang kedua tu kita buat husnul khuluq. Akhlak tu kita baik. Berapa ramai orang yang beribadat kepada Allah tu, Masya Allah, beribadat sungguh, sembahyang malam tak tinggal, puasa pun tak tinggal, tapi akhlak dia tak baik. Akhlak ni macam banyak lah tuan-tuan. Adab dia lah tu, adab, perilaku, perangai dia, itulah akhlak. Dia dengan manusia macam mana? Kalau dengan Allah tu dia dah baik, dengan manusia dia macam mana? Dengan makhluk-makhluk lain macam mana? Itulah akhlak. Lepas tu Nabi ditanya lagi tentang orang yang paling banyak masuk dalam neraka, siapa? Nabi jawab,
Al-famu, mulut. Orang tu dia sebab mulut dia paling banyak masuk neraka. Yang kedua, al-farju, kemaluan. Dua benda tu paling banyak buat manusia masuk neraka juga. Tengoklah di akhir zaman, mulut tak terjaga. Memang dia tak bertulang, tapi dia payah nak jaga. Kalau ni mulut tu tutuplah, tapi tangan tu tak. Orang panggil kai berwarna. Mulut tutup, tapi tangan tu tak. Itu satu antara sebab paling banyak manusia dalam neraka ni tuan-tuan, sebab mulut. Kita balik nanti kita muhasabah dia. Dalam hari itu berapa banyak kita menyakiti orang dengan sebab mulut kita. Kalau ni payahlah nak sebab mulut, nak pergi cakap depan orang tu pun payah. Sebab tangan kita, kita kata dekat orang, pergi dengan orang tu. Lepas tu, kalau kemaluan ni payah. Tapi di akhir zaman ni dua benda ni sering berlaku. Pertama tu sebab mulut tu orang dia tak kisah nak kata tu kata saja. Dia tak kira siapa. Tuk guru pun kena kata, tambah manusia biasa. Yang kedua, kemaluan. Kita tengok zaman lah, banyak manusia yang rosak, banyak kes-kes yang berlaku. Daripada dulu orang tak berani, sampai lah orang tak berani tunjuk-tunjuk. Dulu kalau kes-kes macam tu nak tahu tu lambat. Lah ni kes macam tu berlaku tepi-tepi kiri kanan buat orang tu. Sebab tu lah paling banyak manusia dalam neraka. Kita tak mahu sebut yang tu. Kita nak kembali tadi, masuk syurga tu macam mana? Yang pertama, takwa. Takwa ni bunyi tu mudah, buat tu payah. Ikut segala perintah Allah dan tinggal larangan Allah. Daripada kecil kita mengaji apa dia Allah larang. Allah suruh buat sekian, Allah larang buat sekian. Kita buat dah tu. Yang kedua, akhlak. Akhlak ni pun payah. Bunyi tu mudah. Lani di akhir zaman manusia dah hilang akhlak. Dengan mak ayah pun dia dapat ihram. Sebab tu kita kena ajar dan kena didik anak-anak kita, anak-anak muda zaman sekarang ni, tentang adab. Maklah orang sebut al-adabu fawqal ilmi. Adab tu atas ilmu. Tapi nak capai adab tu, orang tu kena berilmu. Jadi kena mengaji juga beradab. Banyaklah. Takwa ni tuan-tuan, dia apa benda takwa ni? Takwa ni keadaan batin, keadaan dalam seorang yang mendorong untuk selalu ingat ke Allah Ta'ala. Dia keadaan hati dia tu dorong dia ingat ke Allah Ta'ala tu takwa. Takut kepada Allah. Jadinya bila dia takut kepada Allah, akhlak dia tinggi. Kita nak benda tu, bunyi tu mudahlah, mudah sebut tu mudah, tapi nak buat tu payah. Kita buat apa yang Allah suruh, sembahyang 5 waktu tu memang kewajipan. Kita tahu kalau buat kita dapat syurga, tak buat kita masuk neraka, yang tu kita tahu. Tapi akhlak ni kita pun tahu, akhlak baik, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah juga kita tahu. Tapi kadang-kadang kita pun terlepas macam tu.
daripada berlaku yang dua benda masuk neraka tadi tu, dia kena ada yang sebelum dia tu lah. Kalau dia tu tak mau masuk neraka sebab mulut, sebab kemaluan, dia kena ada yang pertama tadi. Dia kena ada takwa. Takwa ni kena ada sungguh, kejak dalam hati, barulah dia tak berani buat yang buruk. Takwa, bukan takwa, yakni kepatuhan pada syariat. Syariat itulah yang Allah Ta'ala turunkan tu kepada Nabi kita tetapkan untuk kita. Yang itulah syariat, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Solat, puasa dan ibadat lain itulah maksud sebenarnya syariat itu. Mengamalkan kewajipan kita tu dalam sehari itu, dan erti bentuk takwa. Apa yang kita nak buat, kita buat benda tu dulu. Lepas tu, macam mana kita nak bagi kita jauh daripada benda yang nombor 2 tadi, kita kena apa? Menghindari dosa. Kita kena fikir dalam hati. Kalau dalam tasawuf, dalam kitab-kitab aqidatun Minhajul Abidin, dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Imam Ghazali lah, semua ada penawar bagi hati. Dalam kitab Ibnu Athaillah tu banyak disebutkan untuk kita ni para pemula lah, nak menuju jalan kepada Allah Ta'ala, dimulakan dengan tinggai dosa. Tinggai dosa, barulah kita buat kebaikan. Begitu kan kata pula, dia tak boleh buat kebaikan lah, tak boleh buat amal kebajikan lah kalau dosa tu ada. Kena mula dengan taubat dulu. Taubat dosa, buat kebaikan. Tu dalam kitab tasawuf disebutkan begitu. Kalau dia tak buang dosa, dosa tu masih ada, dikhawatiri nanti dia kembali. Jadinya dengan cara macam itulah untuk kita menggapai redha Allah, untuk kita sampai kepada Allah dengan cara mula-mulanya kita taubat kalau kita ada dosa. Lepas tu taubat ni banyaklah kan. Kalau dosa kita sama manusia, kita bertaubat, minta maaf kepada orang tu. Di sini nak sebut paling payah sekali nak jaga hubungan silaturahim. Kita ni kalau kita duk tengok selalu lah, sebab mulut ni kadang memutuskan silaturahim. Jadinya di antara nak masuk syurga juga ialah kita menghubungkan silaturahim. Cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengoklah sendiri nanti, balik-balik rumah lagi fikir, adik-beradik kita ada tak kita tu bermusuh, sanak saudara kita ada tak kita tu bermusuh dengan kita nak masuk syurga ni, ada tak? Tu kadang-kadang sebab mulut lah jadi musuh, sebab mulut lah jadi tak berkawan. Balik fikir, balik tengok, muhasabah tengok, ada tak? Minta maaf balik tuan-tuan. Kita nak masuk syurga. Ada sebuah kisah. Kisah ni daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani.
zaman dulu ada dua orang yang bersahabat. Yang pertama ni dia kaya lah, dia kaya dia nak pergi haji. Zaman dulu bila nak pergi haji kan lama. Bila lama dia nak kena tinggal dalam rumah dia. Sama lah dengan zaman kita pun lama, jadi nak kena tinggal rumah. Jadi kawan dia yang A ni dah berhajat nak pergi haji. Bila dia kaya, dia berhajat nak pergi haji, dia nak tinggal lah harta-harta dia semua tu. Jadi sebelum dia pergi, dia hantar harta dia tu dekat sahabat dia. Sahabat dia ni seorang yang amanah. Bila memang dia selalu tu bagi kawan tu jaga harta, dia bagi. Dia besarlah nanti saya balik, saya ambil balik. Dia bagi 1,000 dinar. Apalah, kawan itu pun tak apalah, jaga. Dia pun pergi. Bila haji zaman dulu naik unta, naik kuda, lama lah perjalanan tu, 2 bulan, 3 bulan. Jadi dia pergi haji, balik itu cari orang tu dah mati. Macam mana dia? Harta kita ada dekat orang, bila orang tu jaga, mati. Jadi kita naklah harta tu balik. Bila dia mati, dia pergi tanya anak yang kawan tu kan, anak dia tu, dia tanya, tahu tak di mana ayah dia letak harta tu? Anak dia pun tak tahu, tuan. Anak dia pun tak tahu tak mana yang dia letak harta tu. Tapi ayah dia ni memang seorang yang amanah. Anak dia pun tak tahu dia letak harta tu. Dia mula tertanya-tanya, amanah ke macam mana kan? Sampai anak pun tak tahu, tapi dia nak balik harta tu. Kemudian selepas dia fikir, dia pergi jumpa orang alim. Di sini kita fahamlah, kalau kita ada masalah berkenaan diri kita, kita jumpalah orang yang lebih alim, tanya. Jangan tanya orang yang tak apa ni, satu lagi dia cakap macam lain. Tanya orang yang lebih alim, lebih soleh perihal diri kita. Di situ kita faham. Ulama ni dia banyak mengajarkan kita dengan macam tu. Kemudian dia pergi jumpa orang alim tu, dia ceritalah apa yang berlaku dengan diri dia tu. Dia kata dia nak balik harta tu, tapi orang tu dah mati. Macam mana dia nak dapat balik harta tu? Orang alim tu pun cakap, bangun malam, sepertiga malam tu lepas sembahyang, dia kata pergilah dekat Telaga Zamzam. Pergi Telaga Zamzam, sebut nama kawan tu. Kalau kawan tu dia daripada ahli syurga, maka dia akan keluar suara dia nanti. Lepas tu tanyalah dia, kawan ni pun dia dengar cakap orang alim tu, dia pergilah, pergi Telaga Zamzam. Tengah malam tu dia tanya, dia panggil nama, ya fulan, tak menyuk, tak keluar suara. Panggil lagi, tak ada apa, sunyi. Panggil lagi, sunyi juga. Tak boleh jadi ni, awak tak dengar apa ni. Dia balik, tanya lagi orang yang soleh tu. Saya pergi tak dengar apa pun, tak ada. Orang soleh tu kata, inna lillah. Inna lillah ni bukan untuk orang yang mati saja. Inna lillah ni perkara-perkara yang orang kata duka cita lah, perkara-perkara yang sedih. Dengar orang tu tak boleh masuk syurga tu, inna lillah. Bukan untuk orang yang mati saja, inna lillah ni. Lepas tu orang alim tu kata, kalau macam tu, pergi satu telaga lagi, Telaga Batu. Pergilah telaga tu, buat macam tu juga. Dia pun pergi telaga tu, dia bertanya macam tu, ada suara, keluar suara tu. Lepas tu dia cerita lah. Mula-mula dia tanya, duk mana harta dia? Kawan tu cakap, harta tu ada dekat rumah saya di sekian-sekian. Tanya anak saya,
Lepas tu ambil. Satu satu. Yang kedua, dia tanyalah pasal apa hang boleh duduk di sini. Masalah dia kata kalau duduk telaga yang kedua tu, dan dia kata duduk dalam neraka. Dia tanya pasal apa hang boleh duduk di sini. Kenapa? Dia ceritalah. Saya ni ada seorang adik perempuan. Saya putus silaturahim dengan dia tu lama. Sebab bergaduh sikit, saya putus silaturahim dengan dia. Tolonglah saya, kita tolong saya pergi jumpa adik dia tu, pergi minta maaf, cerita dekat adik dia apa yang berlaku dekat dia sekarang. Dia pun balik. Nak jadi cerita benda yang betul itu. Yang pertama dia pergi cari harta dia, ikut apa yang dia cakap, duduk di sekian-sekian tempat, tanya anak dia, jumpa 1,000 dinar. Memang ada 1,000 dinar. Anak pok dia tu simpan, tanam. Sekali anak-anak dia minta, punya dia nak jaga amanah dia. Dia takutlah nanti anak dia bila dia mati, anak dia tak tahu siapa dia punya asal lagi, buat bagi harta pusaka pula. Yang kedua, dia tanya anak dia, mau nakkan hampa tu rumah dekat mana? Tapi dia cerita dekat adik dia tu, perihal dia duduk dalam neraka. Sebab apa? Dia cerita, adik dia dengar tu, adik dia menangis. Bila menangis, adik dia pun minta maaf lah. Doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan abang. Lepas pada tu, dia masuklah syurga. Itulah kisah iktibar untuk kita, tuan-tuan. Kita nak sebut kita ni takwa kepada Allah tu, tu kita maklum benda tu, kita tahu sangat. Takwa ni buat perintah Allah dengan sembahyang. Yang perbuatan akhlak baik itu kita buat, balik muhasabah. Kalau dalam tasawuf dia ada peringkat. Kalau satu muraqabah, satu lagi muhasabah. Buat tu pun dapat pahala. Duduk saja muhasabah diri, jangan duduk saja, duduk sembang saja, kosong tak dapat. Sembang saja memang kosong, tak dapat pahala. Tapi kalau kita duduk saja muhasabah, hari ni buat dosa, hari ni pahala apa buat, tu dapat pahala. Jadi muhasabah diri. Jadi wajib kita ada tak yang kita akhlak tu sebabnya akhlak kan. Ada tak yang kita putus silaturahim? Ada tak? Ada satu kisah lagi. Kisah ni tentang orang yang putus silaturahim, apa ni juga lah kan. Kisah ni pada zaman Nabi Daud. Nabi ni tuan-tuan, dia boleh nampak malaikat. Yang tu maklumlah, kita semua tahu. Lepas pada tu, dia jalan, dia jumpa seorang pemuda. Lepas tu, waktu tu malaikat Maut ada. Malaikat Maut cakap, pemuda tu dia nak mati 2 hari lagi. Tak apalah. Lepas tu dia pun bilang, dia tak habaq lah dekat budak tu, kata dia nak mati 2 hari lagi. Kalau dia habaq tu kan dia habaq rahsia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak mati-mati apa semua tu, dia habaq tu tak boleh lah. Lepas tu dia tunggu 2 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, budak tu dia hidup lagi. Sampai 100 hari pun dia hidup lagi. Jadi dia tanya oleh malaikat, hang burung aku ke? Hang burung aku ke? Pasal dah lah kita tuan-tuan, burung aku ke? Pasal apa? Budak tu dia hidup sampai lah. Dia cakap, budak tu memang kalau ikut dia punya kematian dia tu 2 hari lagi.
Tapi sebab apa dia boleh umur panjang? Sebelum tu, pagi tu kan Nabi tu jumpa dengan malaikat Maut. Malam tu, elok nak malam tu, budak tu dia pergi ziarah adik-adik. Dia pergi ziarah adik-adik kan. Mana dia putus dia terus disambung. Bila dia sambung, sebab itulah umur dia jadi panjang. Jadi nak umur panjang tuan-tuan, silaturahim kena jaga. Wajib pergi ziarah adik-adik. Yang mana kita tu gaduh masam muka, pergi jumpa balik, minta maaf, senyum semak balik. Di antara nak bagi masuk syurga, umur panjang, murah rezeki, jaga silaturahim. Silaturahim tu akhlak baik dia tu. Menjunjung tinggi kita ni akhlak baik. Ada ke orang meluat kalau akhlak baik? Ada ke orang benci kalau akhlak baik? Tak ada kan? Orang benci kalau panggil tu. Nak jaga tu, nak jaga tu tak mudah, tak payah. Jadi macam tu. Kita duduk mengaji, maklum semua kita tahu. Semua kita tahu. Akhlak baik ni orang suka, semua kita tahu. Tapi kita buat. Imam Ghazali kata, silaturahim adalah pintu untuk kita dapat redha Allah Ta'ala. Jadi kita nak dapat redha, kena silaturahim. Lepas tu dia kata, lepas kita dapat redha Allah Ta'ala, kita dapat kasih sayang manusia. Dia sebut sebab apa? Sebab nak mengukuh tinggi kita punya akhlak lah. Sesama manusia kita kena jaga. Dapat kasih sayang manusia, Imam Ghazali sebut. Pernahkah kita tengok orang yang bersilaturahim ni orang benci? Orang yang ramah dengan orang lain ni orang benci? Pernahkah kita tengok? Tak ada. Payah. Memang tak ada. Orang yang ramah dengan orang lain, dia rajin bertepuk siapa, payahlah kita tengok dia tu orang gelap. Ada satu kisah lagi. Zaman corona. Ni saya cerita zaman corona. Kita tak boleh jumpa orang. Jadi macam mana kita nak silaturahim? Kalau terjadi macam tu, apa kita nak buat dengan silaturahim kita? Macam mana kita nak hubungkan? Selalu kita maklum silaturahim ni dengan ziarah, menziarahi. Kena pergi rumah kawan tu, bagi salam, tanya khabar. Jangan duduk lama, setengah jam je, sejam. Lepas tu kisah dia ni waktu zaman macam corona tu, tak boleh nak pergi mana. Kebetulan pula orang tu dia sakit, kena lah corona tu. Jadi lelaki dah tak boleh pergi mana. Dia dah sakit, tak boleh pergi mana. Lepas tu dia dapat tahu adik-adik dia, kawan-kawan dia pun kena corona juga. Dia buat macam mana? Dia telefon adik-adik dia tu telefon, Pak. Dia telefon tanya apa khabar, macam mana keadaan. Kalau kita duduk rumah, dia tak minta lah pasal orang lain. Tapi yang ni, dia dah sakit, dia minta, dia tanya apa khabar, macam mana. Lepas orang pertama dia telefon orang kedua. Jadi cerita tuan-tuan, dia yang sakit corona tu, saban-saban hari dia semakin sihat. Kita boleh ambil iktibar lah sikit. Orang yang rajin bertepuk siapa ni, Allah Ta'ala
murahkan rezeki dia, mudahkan urusan dia, bagi angkat segala penyakit. Jadi kalau ada tuan-tuan yang sakit, pegang-pegang tengok, rajinlah kita pergi silaturahim, rajinlah untuk kita nak masuk syurga. Semua tu di samping kita dah bertakwa lah, dah sembahyang kita jaga, puasa kita jaga. Ni nak masuk yang kedua ni, akhlak. Akhlak ni kita jaga. Benda macam ni kadang kita tak nampak, kita buat halal balai, kita tak nampak. Ada hadis lain daripada Abi Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, taqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu di mana pun kamu berada. Di mana pun kita berada, kita duduk datang mana pun, bertakwalah kepada Allah. Teruk ke tak teruk ke, sakit ke tak sakit ke, duduk dua ke, duduk atas terbang ke, bertakwalah kepada Allah. Ni dah masuk dalam, kalau tasawuf punya ittaqullah haitsuma kunta ni, dia masuk dalam tasawuf punya ni. Kita merasakan Allah Ta'ala ni ada di mana-mana pun kita duduk, kita rasa Allah Ta'ala tu dalam tasawuf. Maksudnya kita duduk di situ, kita rasa Allah ada dengan kita. Itu tasawuf. Bila kita ada rasa macam tu, maka kita tak buat maksiat. Kita tak buat maksiat. Satu lagi, watbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Kan kita ada buat dosa, maklumlah kita ni bukan maksud, kita ni mesti ada dosa, tersalah-salah tu, tersilap tu. Jadi dia kata, Nabi kata, buatlah benda baik untuk kita hapuskan dosa kita. Jadi kita kena buat kebaikan. Kita buat dosa banyak, kebaikan kita buat sikit. Macam mana Allah Ta'ala nak boleh? Cara dia tu kan banyak. Kadang kita kan kerja, pergi pagi, kerja pagi, balik petang. Cara dia, kalau ada dosa kita buat sebelum ni, main masjid, Allah Ta'ala ampun sikit dosa kita. Main masjid, mengaji, beribadat kepada Allah Ta'ala, berdoa, bersedekah. Itulah cara dia. Kita nak bagi Allah Ta'ala habis dosa kita yang sikit-sikit kita buat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi kata lagi, buatlah, berlakulah, kata perlakukan akhlak kamu ni dengan manusia dengan akhlak yang baik. Perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya kita kena buat baik dengan manusia, kita kena berperilaku yang baik dengan manusia. Sebab tu saya sebut tadi muhasabah. Balik kita fikir, adakah kita ni akhlak tu baik? Balik tengok, balik fikir. Jangan kita sombong pula. Balik nanti tu jangan sombong. Jangan duk rasa ego kita tinggi. Balik kita fikir, hanya kita je yang tahu diri kita macam mana. Seandainya ada salah dengan manusia, minta maaf kepada kita. Kita nak masuk ke dalam syurga ni, cara dia tu banyak juga. Pintu nak masuk syurga tu banyak. Kalau ada sanak saudara yang kita terputus silaturahim, kita sambung. Kalau ada di antara tu akhlak kita ni tak baik, kita perbaiki. Kalau takwa kita kurang dengan Allah Ta'ala,
kita bagi banyak. Kita bagi banyak. Di antara lagi sebab orang di antara nak masuk dalam syurga ialah cara nak masuk dalam syurga ni hadis Nabi SAW daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Ini dia bersangkut dengan hadis kita baca. Maksud dia Abu Umamah radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW bersabda, aku menjamin sebuah istana dalam syurga bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran. Dia tak pernah bergaduh. Orang bergaduh, dia diam. Ini panggil meninggalkan pertengkaran. Orang bergaduh, dia diam. Dia dapat sebuah istana dalam syurga. Kalau dia tu betul sekali pun, tapi dia tak mau bergaduh, dia dapat istana dalam syurga. Lepas tu Nabi kata lagi, aku menjamin lagi sebuah istana tengah syurga bagi orang yang meninggalkan penipuan walaupun bergurau. Nabi ajak kita, jadilah orang yang benar. Jangan duk rajin sangat bergurau bohong. Orang kita panggil cakap bohong. Dia kalau cakap dengan kawan-kawan ni biasalah cakap bohong, tapi jangan banyak sangat, tuan-tuan. Jangan tinggalkan benda tu. Jangan banyak cakap bohong, tak boleh pahala. Dia boleh sembang itulah. Kalau sembang bohong saja-saja, tak boleh pahala, tak boleh apa. Sebab dia bohong, kawan dia bohong, tak boleh apa. Kalau dua-dua bohong, boleh dosa. Jadi kami orang lelaki ni, dia kalau tu lama sikit, dia sembang sikit ujung-ujung ilmiah berakhirat, tu boleh pahala balik. Jadi awal jadi dosa, ujung dapat pahala. Jadi tak dapat apa, sembang saja kosong. Jadi di sini Nabi kata, aku jamin, Nabi kata, Nabi ni jamin sebuah istana dalam syurga untuk orang yang dia tinggal bohong ni. Orang tu dia tinggal bohong ni walaupun dia berkurang. Maksud dia kurang-kurang bohong. Nak bagi orang gelak ke, nak bagi orang seronok, nak bagi orang percaya ke, nak bagi orang percaya ke, tak boleh tak. Banyak bohong sangat tak boleh tak. Jadi bila banyak bohong, masuk dalam golongan Al-Kazzab. Bila orang yang rajin cakap benar, dia masuk dalam kumpulan As-Siddiq. Kalau Kazzab ni golongan Musailamah pula, As-Siddiq golongan Abu Bakar. Lepas tu Nabi kata, Nabi akan jamin lagi sebuah istana dalam syurga orang yang, untuk orang yang berakhlak. Masuk syurga, orang yang berakhlak jadi masuk syurga. Nak buat tu tak payah, tapi payah sebab adab ni dia dididik daripada kecil. Kalau tak ada adab daripada kecil, besar tu dia tak ada adab, tuan. Payah kita tengok lagi dalam isu semasa, benda-benda yang berlaku sekarang ni, anak-anak muda ni, dia payahlah. Dia tak macam dulu. Orang tua-tua dulu kalau ajak anak dia tu, paling-paling kurang anak dia besar jadi manusia. Tapi zaman dah
anak-anak zaman orang zaman law ni besar-besar jadi monster. Tuan faham tak monster? Hilang sifat manusia lah, hilang rasa manusia dalam diri, hilang adab dengan orang tua. Mak ayah dia sendiri tu lagi penting. Tu pun kadang tu dengan mak ayah dia pun dia lawan macam tu. Itulah akhlak ayah. Dia sebut mudah. Akhlak baik itu apa? Jujur, kan? Cakap benda baik, hormat orang tua, sebut boleh. Ada tak dalam diri dia? Dia buat tak? Aplikasi dalam hidup dia. Kita nak benda ni daripada kita dulu belajar sampai kita mati tu ada, maintain benda tu. Ada sifat dengan orang tua, adab dia macam mana. Laisa minna man lam, Nabi kata laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah daripada golongan kami orang yang tak menghormati yang kecil daripada kami dan tidak menyayangi yang besar daripada kami. Itu maksud dia macam mana? Kita kasih yang muda, kena hormat yang tua, sayang yang tua. Tapi terbalik tuan-tuan. Itulah bila Nabi sebut hadis tu, ada juga hadis tentang akhir zaman. Nabi sebut di akhir zaman orang tua ni jadi hamba kepada anak dia tu jadi tuan. Itulah kita nak hidup kita ni, akhlak tu kita boleh aplikasikan dia tu sampai kita mati. Bukan kita saja, anak-anak kita. Kita nak macam tu. Sekurangnya bila kita mati nanti ni, anak kita buat benda baik, kita dapat pahala. Kita dapat pahala dengan sebab dia buat baik. Benda dia buat baik tu kita yang ajar, kita dapat pahala. Tu Nabi sebut. Nabi kata, Nabi jamin masuk syurga orang yang akhlak dia baik. Masuk syurga orang yang tak suka bergurau-gurau, gurau dusta. Masuk syurga orang yang tinggal gaduh. Gaduh-gaduh ni kena tinggal. Kalau kita rasa kita yang benar sekali pun, kan, kita rasa kita betul sekali pun, kita tak payahlah gaduh orang. Sebab zaman law ni, saya suka sebut zaman law ni sebab isu banyak benda tu jadi. Dia betul, kawan tu dah marah, dia betul, tapi dia pun cucuk sekali gaduh itu. Tu sebab dia ni. Sebab tu Nabi sebut, kalau rasa betul sekalipun, kalau nak buat, bila dia cakap tu benda tu jadi bergaduh, Nabi dia tinggal ya. Yang kedua, hak tadi ni, jangan bercakap bergurau dusta. Kan kita kena sentiasa ingat, cakap ni, cakaplah benda yang betul. Dan Nabi, kan Allah Ta'ala kata qulil haq, Nabi kata qulil haq walau kana murrad, cakaplah benda betul walaupun benda betul itu pahit. Jadinya sebutlah benda betul, jangan duk sebut benda-benda dusta. Tambah-tambah benda dusta ni buat bagi orang percaya dekat kita. Jangan. Kita nak masuk dalam syurga, benda ni memanglah kita duk mengaji ni, sebut tu dah, nak buat tu payah sikit. Cakap betul, payah lah nak cakap betul. Tak payah nak cakap betul, tapi tak seronok. Dia tak seronok. Kita nak cakap dengan kawan-kawan kita tu jadi tak seronok. Kalau simpan benda betul saja,
Kita kena merapu sikit-sikit. Bila merapu sikit-sikit dengan kawan, jadilah burung sikit-sikit. Dia mula sikit-sikit, lama-lama nanti dia jadi banyak-banyak. Jadi kita tak maulah benda tu. Kita nak kita sentiasa dalam takwa kepada Allah. Nak bertakwa kepada Allah Ta'ala tu kita kena ingat apa Allah Ta'ala suruh, apa Allah Ta'ala larang. Kita kena ingat Nabi suruh kita buat apa, Nabi larang kita buat apa. Nabi ajak kita macam mana. Kita kan sayang Nabi, kita dah cinta Nabi. Kita kena ikut sifat-sifat Nabi, perilaku Nabi. Kita kena ikut. Nabi kata dalam sebuah hadis Nabi kata dalam sebuah hadis, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq, hanya sahaja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi ini diutus hanya nak tunjuk tu akhlak. Nabi sendiri pun dah akhlak dia. Kita kata sayang Nabi, akhlak kita macam mana? Adab kita macam mana? Sedangkan Nabi sebut, tadi kan saya baca hadis banyak, Nabi sebut, Nabi jamin masuk syurga orang yang akhlak dia baik. Nabi jamin, Nabi dah jamin dan kebak. Takkan kita tak boleh buat. Dan Nabi jamin, sekurangnya kan kita hidup dah lama 40 tahun, 50 tahun. Dalam umur kita yang panjang, paling-paling tu adalah sikit kita buat amalan, kita buat benda ni untuk kita mudah masuk syurga nanti. Ni di antara cara-cara nak masuk ke dalam syurga. Di antara pintu-pintu untuk masuk ke dalam syurga. Jadinya dia tak payah nak buat tu dah tak mudah. Dia tak payah pun nak buat tu tak mudah. Tapi marilah sama-sama kita berusaha. Kita usaha untuk buat benda ni. Balik muhasabah. Muhasabah dulu. Muhasabah akhlak. Kita ni muhasabah. Memang dalam kitab Imam Ghazali tu dia sebut, di ujung tu dia sebut, banyakkan muhasabah. Muhasabah ni kita sendiri kita tahu diri kita macam mana. Jadi muhasabah tentang diri. Pagi buat apa? Ulama-ulama dulu sampaikan setiap hari itu hidup dia tu 40 tahun tu dia tulis dalam buku. Dalam buku tu dia tulis setiap hari itu dosa apa dia buat. Pahala tu dia tak mau tulis. Dia tulis dosa apa dia buat dalam sehari. Bayangkan 40 tahun dia tulis dalam buku. Besar mana buku tu? Banyak mana buku tu? Hari-hari, malam dia buka, dia ingat, dia tengok. Kalau ada dosa, dia bertaubat. Kalau ada dosa dengan manusia, dia minta ampun. Itu ulama zaman dulu. Main kita ni macam tu lah. Bila di kita muhasabah lah. Sehari itu kita tengok, kita koreksi diri kita. Kalau ada yang salah dengan kita, ada yang kurang, kita perbaiki. Kita nak masuk dalam syurga ni, apa perjuangan kita nak masuk syurga? Setiap orang mati, semua orang mati, tapi perjuangan untuk ke syurga tu macam mana? Kata ulama, orang yang mati dia muda, baik dia punya mati dia tu, soalan dalam kubur tu muda. Orang yang mati baik, mudah dia punya mati tu, soalan dalam kubur tu muda. Kita ni di antara fitnah-fitnah yang kita kena hadap lepas nanti ni, pertama fitnah Dajjal. Fitnah ni yang nak mainkan manusia kita ni, fitnah ni. Belum-belum nanti di akhir zaman fitnah manusia ni bermaharajalela, tu baru manusia. Lepas tu fitnah Dajjal.
Nanti pula lepas kita mati, fitnah dalam kubur tu fitnah apa? Soalan mungkar nakir itulah fitnah untuk kita. Jadi di antara cara-cara untuk kita bagi mudah ke depan nanti ni, buat macam ni lah. Amalkan kebaikan, takwa, jaga takwa, jaga mulut, jangan berkata ikutan. Lepas pada tu, akhlak bagi baik. Mana masuk kurang adab, kurang ajak, kan duk rasa diri tu kurang, betul. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi hidayah untuk kita mudah buat benda. Jadi saya rasa takat tu dulu lah. Ganti pun ganti Ustaz Amir, belajar lagi lawan dia. Ini tak boleh. Saya pun bin Muslim. Tu lah cakap. Takat tu dulu lah. Apa yang kurang tu daripada diri saya sendiri, yang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا والحقنا بالصالحين. اللهم يا ربنا واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس الى الجنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين.